Cuba bayangkan, kita berada di Geneva pada tahun 2026. Dalam satu bilik, ada dua kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan Iran. Apa yang ada di atas meja rundingan bukan lagi setakat kertas perjanjian, tapi nasib jutaan manusia. Seluruh dunia sedang menahan nafas tertanya-tanya, adakah ini langkah pertama ke arah perdamaian atau cuma detik-detik akhir sebelum perang besar meletus? Inilah dia persoalan paling besar yang menghantui kita. Adakah Geneva akan jadi titik permulaan kepada keamanan yang kita semua harapkan? Ataupun ia hanyalah satu persinggahan sementara sebelum konflik yang lebih dahsyat berlaku? Jom kita rungkaikan bersama macam mana kita boleh sampai ke tahap yang sangat genting ni. Okey, untuk faham betul-betul apa yang dipertaruhkan di Geneva, kita kena undur sikit masa ke belakang. Kita perlu lihat rentetan peristiwa yang akhirnya heret kedua-dua negara ni ke meja rundingan. Sejarah krisis ni sebenarnya penuh dengan janji-janji yang tak ditepati dan tindakan balas yang sangat berbahaya. Semuanya boleh dikatakan bermula bila Amerika Syarikat pada tahun 2018 ambil keputusan drastik untuk keluar daripada perjanjian nuklear JCPOA. Sebagai tindak balas, apa yang Iran buat? Mereka mula tingkatkan program pengayaan uranium mereka sikit demi sikit, sehinggalah ia melepasi tahap 60%. Anda tahu, tahap ni sangat-sangat hampir dengan keupayaan untuk menghasilkan senjata nuklear. Jadi, nampak tak, kepercayaan antara kedua-dua pihak pada masa tu memang dah musnah sama sekali. Segala ketegangan yang memuncak ni akhirnya meletus pada bulan Jun 2025. Satu peristiwa berdarah yang mengubah segala-galanya dan memaksa kedua-dua belah pihak untuk kembali berunding. Walaupun boleh dikatakan dalam keadaan terpaksa. Jadi, kalau kita susun balik ceritanya, ia nampak macam ni. Ia bermula dengan AS tarik diri pada 2018. Ini mencetuskan tindak balas daripada Iran. Dan kemuncaknya, Perang 12 Hari pada Jun 2025. Serangan udara oleh AS dan Israel yang kemudiannya dibalas dengan serangan peluru berpandu oleh Iran. Perang yang singkat tapi sangat dahsyat inilah yang akhirnya jadi wake-up call dan memaksa mereka duduk semeja di Geneva pada Februari 2026. Sekarang, jom kita masuk ke dalam bilik rundingan itu sendiri, macam satu perlawanan catur diplomatik yang berisiko tinggi. Di sinilah kita nampak betapa besarnya jurang perbezaan antara apa yang Amerika Syarikat mahu dengan apa yang Iran pertahankan. Di satu sudut, kita ada polisi tekanan maksimum 2.0 daripada AS. Tuntutan mereka sangat tegas, sifar pengayaan uranium, hentikan program peluru berpandu dan pemeriksa antarabangsa mesti diberi akses tanpa had. Di sudut lain pula, Iran berhujah atas dasar kedaulatan negara. Mereka kata mereka ada hak untuk pengayaan uranium bagi tujuan damai. Program peluru pandu pula adalah untuk pertahanan dan yang paling penting, sekatan ekonomi AS mesti ditarik balik dulu. Jelaskan, ini bukan lagi sekadar perbezaan polisi, tapi satu pertembungan dua pandangan dunia yang sangat berbeza. Dengan kedua-dua pihak yang langsung tak nak berganjak daripada pendirian masing-masing, memang tak ada perjanjian besar yang dapat dicapai. Sebaliknya, apa yang terhasil adalah sesuatu yang jauh lebih rapuh. Satu langkah untuk mengelak perang serta-merta yang kita boleh panggil sebagai gencatan senjata diplomatik. Konsep utamanya ialah freeze for freeze. Maksudnya, pembekuan dibalas dengan pembekuan. Fikirkannya macam kita tekan butang Jeddah dalam satu situasi yang sangat tegang. Iran setuju untuk bekukan aktiviti nuklear mereka yang paling sensitif. Sebagai balasan, Amerika Syarikat pula bekukan sebarang ancaman serangan ketenteraan. Ingat ya, ini bukan penyelesaian, tapi ia memberi ruang untuk semua orang bertenang dan bernafas seketika. Jadi, apa butiran persetujuan sementara ni? Okey, pertama, Iran hentikan pengayaan uranium tahap tinggi, iaitu yang melebihi 5%. Kedua, AS pula menangguhkan sebarang tindakan ketenteraan. Ketiga, untuk membina semula sedikit kepercayaan, Iran benarkan semula kamera pemantau IAEA dipasang di tapak-tapak utama mereka. Dan keempat, yang ini penting, sekatan minyak utama AS masih kekal, tapi ada sedikit kelonggaran diberikan untuk dana kemanusiaan. Nampak kan? Ia satu kompromi yang sangat berhati-hati oleh kedua-dua pihak. Baiklah, jadi apa maknanya gencatan senjata sementara ini untuk kita semua, untuk dunia? Adakah ia cuma satu cara untuk menangguhkan masalah yang lebih besar ataupun ia betul-betul boleh membuka jalan ke arah penyelesaian yang lebih kekal? Tempoh masa yang mereka ada cuma 90 hari. Cuba bayangkan, 3 bulan sahaja untuk merangka satu plan teknikal yang mungkin boleh menyelamatkan dunia daripada kancah perang. Langsung tak ada masa untuk dibazirkan. Tekanan sangat tinggi dan jam terus berdetik. Ini menunjukkan betapa rapuhnya keamanan yang baru dicapai ni.
Kesan serta-merta dapat kita lihat dalam pasaran global. Sebaik sahaja berita persetujuan ini keluar, ia terus meredakan kebimbangan tentang kemungkinan gangguan bekalan minyak di Selat Hormuz. Hasilnya, harga minyak mentah yang sebelum ni melambung tinggi mula stabil. Ini membuktikan betapa rapatnya hubungan antara kestabilan politik di Timur Tengah dengan ekonomi dunia kita. Dan di sinilah kita sekarang. Kembali kepada persoalan asal tadi. Adakah gencatan senjata 90 hari ini satu jambatan ke arah keamanan yang berkekalan yang kita semua impikan? Ataupun ia cuma satu penangguhan di mana kedua-dua pihak sekadar mengambil masa untuk mengumpul kekuatan sebelum ribut yang lebih besar melanda? Buat masa sekarang, hanya masa yang akan menentukan nasib rundingan ini.